Dulu buat video tunjuk-tunjuk barang pointing aja dah masuk commission beribu-ribu, tapi sekarang ramai affiliate creator yang mengeluh terduduk sebab sales tiba-tiba kering. Kenapa benda ni terjadi? Realitinya zaman keemasan affiliate main langgar dah tamat. Sekarang ni pasaran dah mula tepu. Buka je FYP kiri kanan, orang menjerit suruh tekan back kuning. Penonton dah jadi immune, diorang dah rimas dan boleh bawa review berbayar dari jarak sebatu. Okey. Kedua, algoritma pun dah berubah. Platform nak simpan pengguna selama mungkin. Jadi diorang akan tolak konten yang menghiburkan atau mendidik. Kalau video korang nampak sebiji macam katalog pasar raya tanpa nilai tambah, algoritma tak akan tolong push masuk FYP. Okey. Dari sudut pandang pengurusan bisnes, saya selalu pesan, okey, jangan layan affiliate ni macam skim cepat kaya. Ini adalah bisnes sebenar. Kalau nak kesihatan kewangan korang bertahan lama, korang kena tukar strategi. Berhenti jadi salesman jalanan, mula jadi penyelesai masalah. Buat video storytelling, kongsi pengalaman sebenar dan selesaikan pain point audience. Bila korang bagi value, audience akan beli tanpa disuruh. Jadi macam mana dengan sales affiliate korang bulan ni? Ada nampak penurunan teruk ke atau masih meroket? Cuba kongsi pengalaman atau cabaran korang kat ruangan komen. Okay, jom kita bincang cari jalan. Okay, jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Terima kasih. Assalamualaikum.